Just attach dekat bag je dah siap dah. Tak perlu nak fikir nak kena simpan dalam apa-apa dah. Hi guys, welcome back to Marketing Talk, where we're going to talk all about marketing strategy. So if you are a business owner who wants to make something new to your business, sit down. Dan kenapa semua brand nak kena buat jadi kitchen ni? New strategy lah yang ramai cosmetic brand buat. Korang boleh tengok sendiri skincare favorite korang. Glad to Glow, Skintific, what else? Hygge, Rohina, banyak gila. Okay, kita tengok juga daripada segi target audience diorang. So, most of the customer diorang is perempuan, and perempuan sangat suka ke benda yang comel. So, bila diorang came out kitchen yang comel tu, boleh jadi diorang customer akan beli banyak untuk buat jadi as collection. Faham tak? So, as a customer, dia kan lagi senang bila benda tu kecil. Sebab kalau kata nak pergi travel, nak pergi mana-mana, nak pergi kerja ke, nak pergi kelas ke kan, just attach dekat bag je dah siap dah. Tak payah nak risau dah kalau tertinggal ke apa. Betul tak? And benda tu sangat-sangat essential as a girl, right? So yes, even benda yang kecil tu pun can really give a big impact in marketing. Betul tak? Korang kalau nak tahu lagi pasal benda ni, korang boleh baca dekat website blog kita orang. Klik link je dekat bio, okay? Bye, thank you.